Okey, hari ni kita nak selami satu kisah yang agak berat tapi sangat penting. Ianya datang dari buku Dr. Azrin, Doktor, Saya Boleh Sembuh Ke? Khususnya dari bab 6. Kita akan tengok macam mana dunia maya boleh bertukar jadi penjara. Ini adalah kisah adik Faris. Seorang budak lelaki 14 tahun begitu agresif sehingga mencederakan ibu bapanya sendiri. Bayangkan. Ini kata-kata dari seorang doktor di bilik kecemasan. Terus kita masuk ke tengah-tengah krisis. Macam mana seorang anak boleh sampai ke tahap macam ni? Jom kita mulakan. Bahagian pertama, jeritan dari dunia maya. Segalanya bermula di Jabatan Kecemasan. Cuba bayangkan suasana tegang tu, mak ayah yang sedih, anak yang dah hilang kawalan. Apa sebenarnya yang terjadi malam tu? Jadi, cuba kita gambarkan malam tu ya. Ambulans sampai, Faris baru 14 tahun, terbaring, nampak letih, tapi berbahaya. Ibunya pula, kita boleh nampak tengah menangis teresak-esak kat satu sudut. Ayahnya pula, nampak macam dah putus asa. Ini bukan lagi soal disiplin biasa tau. Ini jeritan minta tolong yang dah tak tertahan. Dan persoalan utamanya, apa yang boleh buat seorang anak sampai serang mak sendiri hanya sebab sebuah telefon? Sebenarnya, isunya bukan telefon tu, tapi apa yang telefon tu wakili untuk dia. Untuk faham semua ni, kita kena undur sikit masa. Kita kena kenal siapa Faris sebelum semua ni terjadi. Okey, bahagian kedua. Dulu pelajar cemerlang. Sebabnya, Faris ni, dia bukan budak bermasalah dari dulu. Langsung tak. Malah, dia ni kebanggaan keluarga. Jadi, perubahan yang berlaku tu memang sangat drastis dan sangat menyedihkan. Cuba kita tengok perbezaan ni. Dulu, pelajar cemerlang. Sekarang, grade merudum. Dulu, aktif, senang bergaul. Sekarang, terperap dalam bilik. Dari kebanggaan keluarga, jadi ketakutan keluarga. Perubahan ni, dia tak jadi dalam satu malam. Ia satu proses kemerosotan yang berlaku perlahan-lahan dan sangat menyakitkan. Garis masa ni tunjukkan macam mana semuanya bermula. Tengok ya, mula-mula masa darjah 5, dapat telefon. Kononnya untuk belajar, niat tu baik kan? Masuk darjah 6, dah beralih ke game online, media sosial. Kemudian tingkatan 1, masuk asrama, 10 hari je tahan. Sebab apa? Sebab asrama tak bagi pakai telefon. Sampailah ke tingkatan 2, 8 hingga 10 jam sehari online. Sepenuhnya hilang dari dunia nyata. Setiap langkah ni macam satu lagi batu bata yang membina penjara dia. Dan inilah kemuncaknya. Malam tu, pukul 3 pagi. Bayangkan, 3 pagi. Mak dia cuma nak ambil telefon tu supaya dia tidur. Tapi untuk Faris, telefon tu macam oksigen. Bila mak dia ambil, dia panik. Dia marah. Sampai dia tumbuk kepala mak dia sendiri. Ayat dia cuba masuk campur, dia jadi lagi ganas. Tendang pintu, hentak kepala kat dinding, dah tak terkawal. Jadi, apa sebenarnya yang berlaku dalam kepala Faris? Dari segi klinikal, ini bukan sekadar perangai tak elok. Ada benda yang lebih dalam, yang lebih serius tengah terjadi. Mari kita cuba faham. Okey, benda ni dipanggil ketagihan permainan internet atau Internet Gaming Addiction. Dan ini bukan pasal malas ya. Ia satu isu kesihatan mental yang diiktiraf oleh WHO. Ia betul-betul mengubah cara otak berfungsi, terutamanya bahagian ganjaran, bahagian dopamin. Maksudnya, Faris bukan sengaja pilih untuk jadi macam ni. Dia dah terperangkap, otak dia sendiri dah tak boleh nak lawan. Dan inilah kuncinya. Isu sebenar bukan skrin tu, tapi apa yang skrin tu bagi pada dia. Apa dia? Kawalan dan pengesahan. Cuba fikir, dalam dunia nyata, mungkin dia rasa tertekan, tak difahami. Tapi dalam dunia game, dia hero. Dia ada kuasa. Dia dapat pengiktirafan dari kawan-kawan online dia. Benda yang mungkin dia tak dapat dalam hidup sebenar. Jadi, skrin tu jadi pintu untuk dia lari ke dunia di mana dia rasa diterima. Okey, kita dah faham masalahnya. Sekarang, macam mana nak selesaikan? Macam mana Faris boleh pulih? Ini bahagian keempat, jalan pulang Faris. Dan percayalah, perjalanannya tak mudah. Ia perlukan lebih dari sekadar rampas telefon. Pelan pemulihan dia ni ada banyak langkah. Mula-mula, dia dimasukkan ke wad psikiatri, jauhkan dia dari semua gadget. Kemudian terapi tingkah laku, ajar balik rutin harian yang sihat. Tidur, belajar, rehat, semua kena ada jadual. Lepas tu, ada terapi psikososial, guna seni, guna perbincangan, supaya dia boleh luahkan perasaan dengan cara yang sihat. Dan yang paling penting, terapi keluarga. Mak ayah dia pun kena belajar cara baru nak berkomunikasi dengan dia, dengan empati, bukan dengan marah. Dan selepas 2 minggu rawatan, inilah yang Faris cakap. Saya rasa kepala saya lebih ringan sekarang. Nampak ringkas kan? Tapi ayat tu sangat mendalam. Maksudnya, kabus dalam fikiran dia tu dah mula hilang. Dia dah mula rasa macam diri dia yang dulu. Satu perasaan yang dah lama sangat dia tak rasa.
Jadi, nampak tak? Proses pemulihan ni bukan soal nak haramkan terus teknologi. Bukan. Tujuannya adalah untuk cari balik keseimbangan hidup. Dan yang lebih penting, untuk bina semula jambatan, bina semula hubungan antara Faris dengan keluarga dia yang dah retak tu. Bahagian terakhir ni penting. Kasih sayang lawan Wi-Fi. Sebab kisah Faris ni, dia bukan sekadar cerita pasal seorang budak. Tapi ada banyak pengajaran untuk kita semua yang hidup dalam zaman digital ni. Pengajaran pertama yang kita boleh ambil, ketagihan digital ni, sekali lagi, bukan pasal malas. Ia adalah tanda seseorang tu dah hilang kawalan diri. Fikir macam ni lah, macam orang ada diabetes, dia hilang kawalan ke atas gula dalam badan. Orang dengan ketagihan digital, dia hilang kawalan ke atas dorongan dia. Bila kita faham yang ini adalah isu kesihatan, barulah kita boleh cari penyelesaian yang betul. Yang kedua, hubungan kekeluargaan tu jauh lebih berkuasa daripada sekatan semata-mata. Kalau kita rampas telefon, kita cuma rawat simptom, bukan penyakitnya. Punca sebenar tak selesai. Jadi penyelesaiannya ada pada connection. Cuba tanya, cuba dengar. Jadikan rumah tu tempat di mana anak kita rasa lebih dihargai berbanding dalam dunia game. Dan yang ketiga yang paling penting sekali, pemulihan tu hanya akan bermula bila kasih sayang dah jadi lebih kuat daripada Wi-Fi. Ya, teknologi boleh bagi kita connection, sambungan internet, tapi ia takkan boleh ganti kasih sayang. Bila ikatan keluarga tu kuat, tarikan dunia maya tu akan jadi makin lemah. Kita tutup perkongsian kita hari ini dengan kata-kata ni. Seorang anak tak perlukan dunia maya untuk rasa diterima, mereka cuma perlu tahu dunia nyata masih sayangkan mereka. Kisah Faris ni satu peringatan yang kuat untuk kita semua. Di sebalik setiap skrin, ada insan yang perlukan hubungan, perlukan kasih sayang. Dan menjadi tanggungjawab kita lah untuk pastikan dunia nyata ni sentiasa jadi tempat paling selamat untuk mereka.